Ada apa dengan Zulhijjah? Untuk pengetahuan semua, saya dan kita semua, 1 hingga 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah adalah hari terbaik dunia di sisi Islam. Sehingga ia lebih istimewa daripada 10 terakhir Ramadan. Sehingga 10 terawal Zulhijjah lebih istimewa dari 10 terakhir Ramadan, mengikut sebahagian ulama. Maksudnya, hadis-hadis yang bercakap tentang kelebihan 1 hingga 10 ni sangat banyak, iaitu Rasulullah dan para sahabat mengganda dan membanyakkan amalan ibadah dan kebaikan dalam 10 hari ini. Apakah amal kebaikan yang kita nak buat? Saya ringkaskan. Nombor 1, yang pertama ialah membanyakkan bacaan Quran. Sepanjang tahun kita baca Quran. 1 sampai 10 ni kita gandakan bacaan Quran. Ada orang kalau baca sirah salafus salih, di kalangan mereka mengkhatamkan Quran pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Antara program yang mereka susun, mereka rancang untuk diri mereka, yang pertama khatam Quran. Yang ni siapa boleh buat, Masya Allah lah, sangat hebat. No? Nombor 1, program khatam Quran. Maksudnya ada 10 hari, sehari 3 juzuk. Kalau tak boleh, pasal berat, sehari 1 muka. Cukuplah. Siapa yang tak pernah baca Quran, tak pernah sepanjang tahun tak baca Quran, 1 Zulhijjah, bacalah 1 sehari semuka surat Al-Quran. No? Paksa diri kita untuk menjadi ahli syurga. InsyaAllah Allah datangkan ikhlas. Yang pertama Quran. Nombor 2, bersedekahlah setiap hari. Kalau bukan bulan biasa, kita sedekah sebulan sekali ataupun seminggu sekali. 1 hingga 10 Zulhijjah, bersedekahlah setiap hari. Saya duk scroll dalam Facebook punya, apa pun saya tak tahulah, iklan-iklan yang keluar tu, iklan ke apa dia panggil, saya tak tahu. Tapi saya tengok kutipan untuk membina masjid dan kutipan untuk membina madrasah ataupun ma'had sangat banyak. Tuan-tuan cari sehari 1 masjid ataupun 1 madrasah, bagi RM10 sehari, 1 sampai 10 Zulhijjah. Niat nak dapat redha Allah, nak tiru sunnah Nabi, sebab Nabi mengagungkan 1 hingga 10 Zulhijjah ini, dan kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini. Majoriti ulama tafsir apabila mentafsirkan ayat wal fajri walayalin ashar dan malam-malam yang 10, Allah bersumpah dengan 10 malam terawal bulan Zulhijjah, iaitu 1 sampai 10. Maksudnya, kata para ulama tafsir, Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu perkara yang sangat hebat di kalangan makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi yang kedua, kita bersedekah. Tadi saya dah sebut Quran, sedekah. Yang ketiga, kita berpuasa 1 hingga 9 Zulhijjah, sebab 10 hari raya Aidil Adha haram berpuasa. 1 hingga 9 kita berpuasa. Quran, sedekah, puasa. Yang keempat, zikir. Tuan-tuan, zikir yang paling afdal, majoriti ulama pilih ialah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya sebut tuan-tuan, zikir ini tuan-tuan banyakkan daripada 1 sampai 10 Zulhijjah ini, sehari 300 kali. Yang ni tak ada hadis. Tapi kalau nak banyak berapa, sebahagian ulama sebut banyak itu 300. No? 300. Yang ni tak ada hadis lah, cuma banyakkan. Banyak berapa pun tak apa. Kita letak target senang. No? Apa dia tadi? Sedekah, zikir, Quran, puasa sunat daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Saja aku puasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Saja aku puasa sunat Zulhijjah esok hari kerana Allah Ta'ala. Hari ke-8 puasa sunat Tarwiyah. Hari ke-9
Zulhijjah puasa sunat Arafah. Niat. Saja aku puasa sunat Arafah 9 Zulhijjah. Nah, 10 jangan puasa. Tu alim terlajak pula 10 raya haji pertama, haram berpuasa. Jadi tuan-tuan, 1 sampai 10 ni pastikan amal ibadah kita berganda dan ditambah. Insya-Allah begitulah sunnah Nabi kita dan para salafus salih 300 tahun yang pertama dahulu. Saya ulang balik, kita bersedekah tiap-tiap hari. Ada banyak iklan sedekah untuk masjid, pembinaan masjid dan pembinaan sekolah. Pilih cari satu. Sedekah, puasa sunat 1 hingga 9 Zulhijjah, baca Quran, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulama pilih zikir itu untuk 1 hingga 10 Zulhijjah ini. Dan yang terakhirnya ialah menghidupkan malam. Nah, siapa yang susah untuk menghidupkan malam, cukuplah witir. Jangan tinggal witir, cukup. Jangan tinggal witir 3 rakaat, cukup. Siapa yang memang sepanjang tahun witir tu memang duk buat dah ustaz. Okey, kalau dah witir tu memang duk buat, ni bagi orang yang peringkat kedua lah. Dia ada yang advance. Nah, yang advance lagi banyak lagi lah witir, tak tinggal tasbih tiap malam sebagainya. Tambahlah 2. Jangan tambah 10 kan, tambah sikit ya, 2. Siapa yang tak pernah bangun sepanjang tahun, gantikan dengan witir 3 rakaat cukup. No? Tapi jangan tak sembahyang isyak pula. Kan? Isyak tak sembahyang, duk rajin sembahyang witir, tu tak jadi ya. Tu sesat lah. Jadi tuan-tuan, itu saja. Cukup. Yang lain, eratkan silaturahim, telefon mak ayah kerap, telefon mak ayah kalau duduk jauh dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Kesemua amal kebaikan dan ibadah yang tuan-tuan terlintas, ada ratusan amal ibadah. Maka buatlah takat mana yang kita mampu. Tapi yang saya sebut tak sah, yang saya sebut tadi, Quran, zikir, puasa, sedekah dan sembahyang malam, witir tadi, yang tu jangan tinggal. Target yang tu, buat sikit ya. Siapa yang tak pernah buat sepanjang tahun tak pernah buat, jangan pulun melampau-lampau sekali dia jadi malal. Dia jadi jemu kan, buat takat yang minimum. Yang minimum. Saya elok-elok, contoh, tengok saya elok-elok. Siapa yang terlepas puasa 6 bulan Syawal, selepas dia puasa 30 hari, Nabi kata, siapa yang puasa 30 hari dalam bulan Ramadan, summat sittah min Syawal, kemudian dia mengikut 6 hari di dalam bulan Syawal, bagi dia kasaumid dahri, macam dia puasa setahun. Allah, baru ni jangan sembang lah, open house berderet, orang lepas geram. Tak salah makan minum okey, tapi kita naya tak dan puasa 6. Habis tuan-tuan tak teringin puasa setahun, jangan takut. Yang tu terlepas Zulhijjah ada 3 tahun. Nabi kata, siapa puasa dalam hari tarwiyah 8 hari bulan Zulhijjah, seperti dia puasa setahun. Sehari dia puasa macam setahun. Dan siapa yang berpuasa di dalam hari Arafah 9 Zulhijjah, seperti puasa 2 tahun. Berapa tahun? 3 tahun kalau dia puasa 2 hari. Apa perancangan kita? Kita ready tak nak buat buka puasa ramai-ramai? Sedia tak untuk buat? Pasal apa? Nabi habaq hari Arafah, hari raya, hari tasyrik, yang ni adalah hari raya kita. Dalam hadis dia sebut Aiduna, hari raya kita. Kita enjoy sama-sama. Nabi sebut, Nabi kata apa? Aiduna, dia hari raya kita. Dia adalah hari makan dan minum. Kita ready tak buat makan minum sama-sama? Hari raya kita. Kita tak dan fikir. Tak dan. Urus dan atur kita punya ni kurang sikit bab tu. Sebab apa? Kita rasa dia macam bulan biasa. Dah. Zulhijjah bukan lagu tu.
Bayangkan Ramadan, 10 akhir Ramadan, Nabi kata taharrau lailatul qadar, hang cari lailatul qadar. Bila? Fi ashri awakhir Ramadan, pada 10 hari terakhir Ramadan. Dalam hadis yang lain Nabi kata cari dia pada malam-malam ganjil. Zulhijjah, Allah kata dalam Quran, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar aku bersumpah, Allah kata, demi 10 hari Zulhijjah yang pertama aku bersumpah, wasyaf'i wal watr, sama ada genap atau ganjil, kedua-duanya terlalu bagus. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata puasa 1 hari di 10 hari bulan Zulhijjah menyamai dengan puasa setahun. Tuan-tuan ada 10 hari, tuan-tuan boleh dapat 10 tahun. Saja habaq. Tuan-tuan tahu tak? 10 Zulhijjah nak main ni, 10 hari pertama dia jatuh 2 kali Khamis malam Jumaat. Tuan-tuan bayangkan, hari Khamis malam Jumaat sahaja di bulan yang lain doa makbul. Tuan-tuan bayang hari Khamis malam Jumaat jatuh pada 10 hari Zulhijjah yang pertama. Tuan-tuan bayang pula Nabi kata apa? Ma min yaumin al-amalu salih fihi ahabba ila Allah. Tidak adalah amal-amal soleh dalam mana-mana hari yang lebih dicintai oleh Allah melainkan pada 10 hari Zulhijjah. Bayang 10 Zulhijjah, Allah janji dalam Quran, dalam hadis Nabi janji satu lagi, dalam tu Allah kata apa? Tidak ada amal soleh yang Allah paling suka melainkan pada 10 Zulhijjah, siang dan malam dua-dua special. Kena pula Khamis malam Jumaat, siang tuan-tuan puasa, malam tuan-tuan beribadah, doa makbul. Ada sekurang-kurangnya 4 asbab menyebabkan doa makbul pada malam tu. Apa perancangan tuan-tuan? Sudah 50 kali Zulhijjah, takkan kali ke-51 kita nak gagal? Sudah 30 kali Zulhijjah, takkan 31 kali nak gagal? Jangan lepaskan peluang ni, melainkan tuan-tuan akan terlepas kalau kita tidak rancang dia elok-elok. Bukankah keluarga tuan-tuan ada yang dalam masalah? Ada. Bukankah keluarga kita ada yang sedang dalam belenggu hutang? Ada. Bukankah dalam keluarga kita ada mereka yang berhajat kepada doa kerana sakit, kerana kecelakaan yang menimpa mereka, kerana anak-anak mereka ada yang mengecilkan hati mereka kerana jadi seperti duri dalam daging, gunting dalam lipatan? Ada tak di kalangan kita dan keluarga? Tak usah semang jiran tetangga, keluarga saja. Bukankah ada di kalangan kita dan keluarga kita yang memerlukan sangat-sangat kepada doa yang makbul? Iya, semuanya ya. Apa perancangan kita untuk doa makbul pada malam tersebut? Kita biar berlalu saja. Jangan macam tu. Kata pepatah orang putih, you never get this day twice. Make it count. Tuan-tuan tak akan dapat hari yang sama 2 kali. Buat sungguh-sungguh. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ma min ayyam afdalu indallah walal amal fihinna ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam, yani min al-ashri.
Tidak ada hari-hari yang lebih baik di sisi Allah, dan tidak ada amal yang dilakukan pada hari-hari itu yang lebih Allah Subhanahu wa ta'ala suka daripada hari-hari ini, yakni minal ashri, iaitu hari yang 10 ini. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله. Maka perbanyakkanlah pada 10 hari ini tahlil, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wat takbir, banyakkanlah sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Wa zikrillah, dan banyakkanlah sebut apa-apa zikir kepada Allah. Wa inna siyama yawmin minha yu'dalu bi siyami sanah. Kata Nabi SAW, dan puasa sehari pada hari-hari itu sama macam puasa setahun. Wal amalu fihinna, dan buat amal kebaikan pada hari-hari itu yudha'afu bi 700 dha'f, Allah ganda sampai 700 kali ganda. Hadis itu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ataupun dengan sanad yang hasan, atau ma qaribuhuma, ataupun menghampiri sahih dan hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, persoalannya 10 hari itu hari apa? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Sadaqallahul azim. Ayat 1 sampai ayat 5 suratul Fajri. Allah berfirman, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir dia, Al-Qurtubi dari satu tafsir, nama dia Tafsir Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, dia kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagitahu yang dikatakan walayalin ashr, malam yang 10 itu ialah malam dan siangnya sekali. Dan yang dikatakan walayalin ashr, malam 10, malam yang 10 ataupun hari yang 10 itu, berbeza pendapat ulama tentang benda itu. Ada yang kata 10 akhir Ramadan, ada yang kata 10 yang pertama bulan Muharram sampai 10 Muharram ataupun dipanggil Ashura. Ada yang kata 10 itu ialah 10 yang pertama bulan Zulhijjah. Majoriti ulama kata yang dimaksudkan dalam ayat wal fajri walayalin ashr ialah 10 awal bulan Zulhijjah. Majoriti ulama kata macam tu. Bermaknanya tuan-tuan, kita pada malam ini kita ada pada hari yang ketiga Zulhijjah. Kita dah ada malam 4 Zulhijjah, bermakna kita berada di dalam zon yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi. Di dalam sebuah hadis lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, afdalul ayyam ayyamul ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sebaik-baik hari ialah hari yang 10. Dan kata-kata Nabi itu merujuk kepada 10 awal bulan Zulhijjah. Hadis itu riwayat Al-Bazzar dan hadis itu sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita second chance. Dia bagi kat kita peluang kedua. Selepas daripada Ramadan, Tuhan bagi lagi sekali. Ramadan adalah satu bulan yang tidak dinafikan kelebihan dan fadilat yang ada di dalam dia. Dan di dalam Ramadan yang 30 hari itu, 10 akhir sangat istimewa. Walaupun kita semua tahu Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkatan, dan kita tahu 10 akhir itu 10 yang sepatutnya kita berjaga tunggu untuk mendapatkan keistimewaannya, tapi ramai daripada kita pun terlepas. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dia bagi lagi sekali peluang, iaitu hari 1 sampai hari 10 bulan Zulhijjah. Dan istimewanya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini sabit daripada ayat Quran dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa dia sampai dijanjikan gandaan pahala kepada orang yang buat apa juga kebaikan di dalam dia. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amalu fihinna, dan apa-apa amalan yang dibuat dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah itu yudha'afu bisab'i mi'ati dha'fin, digandakan 700 kali ganda. Kalau kita baca Quran luang daripada 10 hari awal Zulhijjah ini, pahala besar. Likulli harfin, bagi tiap-tiap satu huruf yang kita baca itu 10 pahala. Dalam hadis kata Nabi SAW kata, aku tidak maksudkan baca Quran itu alif lam mim itu 10, tetapi alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Itu pahala orang baca Quran di luar daripada 10 awal Zulhijjah. Bagi orang yang baca Quran dalam 10 awal Zulhijjah, Nabi SAW kata dalam hadis tadi, dia boleh mendapat ganda sehingga sab'i mi'ati dha'fin, sehingga 700 kali ganda. Dan hadis itu disahihkan, dan ada ulama kata hasan, dan ada ulama kata mendekati sahih dan hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jadikan 10 hari awal dan bulan Zulhijjah ini berlain dan berbeza dengan hari-hari lain. Kita kena make sure, kita kena pastikan ni 10 hari awal bulan Zulhijjah ini kita tak serupa masa duduk hari lain. Mau ada berlain daripada selalu. Kalau selalu kita tidak baca Quran, dalam 10 awal ni kena baca Quran. Kalau dalam hari-hari lain, tiap-tiap hari lepas subuh kita baca Quran, dalam 10 awal ni bukan lepas subuh sahaja, sebelum ciduk malam pun kena baca Quran. Bagi berlain daripada hari-hari lain. Pasal hari yang 10 ini adalah hari yang sengaja dibelainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi masa di antara 1 sampai 10 Zulhijjah ni dengan amalan yang baik-baik. Penuhkan masa dengan berzikir kepada Allah. Sambil duduk naik kereta, zikir kepada Allah. Sambil duduk saja-saja, zikir kepada Allah. Bertahlil kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertakbir, bertasbih, bertahmid. Isikan masa ini dengan bersedekah. Tak boleh bagi 100, bagi 10, tak boleh bagi 10, bagi RM1. Setidak-tidaknya ada tercatat dalam 10 hari awal Zulhijjah ini kita ada infak pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling lekeh
hindarkan diri daripada buat dosa dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kalau sampai nak puasa pun tak boleh, kalau sampai nak bagi sedekah pun tak boleh, sampai nak bagi masa untuk baca Quran pun tak boleh, kalau sampai nak berzikir sikit pun tak boleh. Padan dengan kita jaga diri kita, jangan buat apa-apa dosa dalam 10 hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis dia. Akan bermulalah 10 awal Zulhijjah yang merupakan hari-hari yang paling mulia di sisi Allah di dalam satu tahun. Di dalam Al-Quran Allah menyebut wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir termasuk di kalangan sahabat seperti Ibn Abbas menafsirkan 10 yang dimaksudkan itu, 10 malam itu ialah 10 awal Zulhijjah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang al-amalu salihu fihin, yang amalan salih di dalamnya ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr, lebih disukai oleh Allah dibandingkan 10 awal Zulhijjah. Maka Nabi kata ini adalah hari-hari yang amalan salih paling Allah suka. Sehingga sahabat heran, sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, hatta jihad fi sabilillah pun tak boleh lawan 10 hari ini. Nabi kata walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai', melainkan satu orang yang keluar dengan harta dan nyawanya, tak kembali kepadanya sedikit pun daripada apa yang dikeluarkan pada jalan Allah, dia kesemuanya dikorbankan. Maksudnya 10 hari yang awal ini amalan salih di dalamnya paling disukai oleh Allah. Maka dengan itu sedekah bermula pada 1 Zulhijjah sehingga kepada 10 Zulhijjah lebih disukai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain. Puasa bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga 8 Zulhijjah, kita para ulama menyatakan istihbab, disukai puasa. 9 hari Arafah lebih disukai. Siapa nak salat pada awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, pahalanya lebih besar daripada waktu yang lain. Jangan lepaskan 10 hari ini. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi bersabda, ma min amalin azka indallah wa a'zam al-ajr min khairin ya'malu fi ashr adha. Tidak ada amalan yang lebih suci, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah lebih daripada amalan yang diamalkan pada 10 awal Zulhijjah. Maka sebab itu ini adalah merupakan hari-hari pesta beribadah. Sebab itu orang Melayu kita ni biasanya yang meriah baginya raya puasa, kerana bukan disebabkan kerana kelemahan apa, tapi kerana ada keadaan kita puasa dan kemudian kita berhari raya. Kita terlupa bahawasanya sebelum sambut hari raya pada 10 hari Zulhijjah, 9 hari yang awal ini adalah tempat untuk kita beribadah sepenuhnya. Apabila masuk hari raya, korban dan ikuti dengan hari-hari tasyrik yang lain. Maka sebab itu bersiap sedia yang nak membaca Quran, baca Quran. Yang nak berpuasa, berpuasa bermula daripada 1 Zulhijjah. Yang nak bayar zakat, bayar zakat. Yang nak bersedekah, bersedekah. Yang nak berzikir, beristighfar, bertahmid, bertahlil, bertakbir,
kesemuanya pada 10 Zulhijjah merupakan hari-hari yang paling baik. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia membahaskan hal ini, dia kata kenapa lebih baik? Antaranya mungkin salah satu sebabnya kerana 10 awal Zulhijjah ini terkumpul di dalamnya semua ibadah dalam Islam. Puasa, solat, puasa, zakat, haji juga ada. Sedang yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Sehingga para ulama bincang, mana lebih baik 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Lalu di kalangan mereka sebahagiannya menyebut, jika siang pada hari keseluruhannya terbaik 10 Zulhijjah, tapi malam terbaik, lebih baik 10 akhir Ramadan kerana ada Lailatul Qadar. Namun dari segi hari-hari keseluruhannya yang lebih dikasihi oleh Allah ialah 10 awal Zulhijjah. Maka marilah kita jangan melepasi peluang ini, sama-sama kita berusaha untuk menumpukan amalan saleh, dan pada hari Arafah semua kita akan berpuasa seperti yang menjadi amalan kita semua insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang berharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh, janganlah disyirikkan Tuhannya sedikit pun di dalam amalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim.